dekat sini kita boleh kumpul unlimit. Berapa banyak sekalipun boleh. Ada orang tu sampai satu berapa angka. Saya pun tak tahulah, 1 juta aku ada dalam ni. Okey, dia simpan dalam ni. Okey, dia tak buat keluar. Okey, angka dia penuh dekat sini. So, kita boleh menyimpan seberapa banyak dekat sini, tapi kita sebagai dealer, kita sarankan untuk kumpul gram je kat sini. Kita kumpul gram. Berapa gram yang kita nak, kita pun boleh buat keluar. Kita withdraw macam ni. Ni. 1 dinar macam ni. Kita boleh withdraw daripada account cap, simpan dekat tangan. Okey, kalau dia kata kita dah sampai kilo-kilo. Kalau dah kita sampai kilo-kilo, dah banyak, kita pun simpanlah dekat public safe. Kita boleh simpan dekat public safe ni. Kita boleh simpan dekat public safe, tapi kena bayarlah. Dia ada yuran dia untuk tahunan. Okey, public safe ni ada kat mana? Kat sini. Kalau dekat Lembah Kelang ni, boleh pergi ke Menara Public Gold, tingkat 4. Okey, boleh simpan dekat situ, Menara Public Safe. Okey, so macam itu. Kita menyimpan emas semasa kita tidak memerlukan emas. Di saat kita menyimpan emas, 3 situasi kita perlukan emas. Okey, contoh, di saat kita dah capai target, kita simpan emas ni dah banyak, kita capai target, kita nak tukar kepada aset yang lebih besar, contoh tanah ataupun rumah. Okey, beli aset yang lebih besar. Okey, kita boleh guna emas kita boleh jual emas kita untuk kita tukar pada aset. Okey, yang kedua, kita dah capai matlamat. Contoh, kalau kata kita menyimpan dekat account gap ataupun dalam bentuk fizikal macam ini, dah capai matlamat kita nak pergi mana, nak pergi haji ke, okey, nak pergi sambung belajar, nak pakai ni, anak kita umur dah 18 tahun, lepas SPM dia boleh sambung belajar ke U mana, kita boleh jual lah emas anak kita tu, okey, dalam akaun dia tu kita boleh jual untuk dia sambung belajar. Okey, apa lagi? Macam-macam lah, okey, nak kahwin ke, ada setengah orang tu simpan